sampai dah. Gedung katanya Rohingya punya gedung. Cuma aku tak tahu. Tadi aku ada sembang dengan orang Rohingya sendiri. Dia kata actually dekat tempat ni dah tak hidup dah pun. Maknanya dari dulu, tak tahu betul ke tak kisah yang saya kata. Dia kata tahun lepas actually dah ada serbuan dekat sini. So geng-geng Rohingya tu dah keluar pun. Cuma sekarang ni katanya ada lokal dekat sini, orang lokal dekat sini. Cuma kesahihan aku tak pasti lah. Lepas ni mari sini tengok Aku tak faham macam mana gedung macam ni boleh tercipta geng. Tengok. Unik kan? Ni orang kata keestetikan. Tadi kisah yang A kan, ni pula kisah B. Kata rumah sini memang ada orang duduk Ada, Biasa banyak. ada. Memang biasa? Biasa ada. Tapi sekarang Sebelum dia tak viral ada. ni, Aha. biasa ada sini tinggal orang. Maknanya tadi lain lah cerita dia. Orang lokal sini bagi tahu memang ada. Diorang ramai-ramai duduk sini. Biasa lalu pun boleh nampak orang memang banyak ada dekat sini. Satu juga saya pun pergi pusing jalan tengok tapi tak ada orang. Faham. Baru je saya dapat ni macam kosong. Aku nak datang tengok, aku buka TikTok tu mah. TikTok semua Sepah kan? Biasa. So sebenarnya orang lokal sini dia kata kat sini actually bersepah je orang lalu-lalu, orang ya bagian geli. Cuma lepas viral ni hilang. Semua dah hilang. Semua dah hilang. Semua dah hilang. Dekat ini tinggal ada kan? Yang ke bawah rumah owner yang Cina. Oh, okey. Ni Dia yang buat macam tu. oh ni rumah owner. Bawah. Okey, ya faham itu kan. Okey, so ni rumah dia, orang dia. Dia yang sendiri buat kasih cawa. Faham. So, itulah dia geng. Tapi ini bukan memang orang memang bukan buat lah Rohingya punya orang bukan buat. Cina buat.